Tak ada lagi ni. Tak bunyi dah. Bismillah. Bismillah. Dah tekan dah. Dah tekan. Dah. Tekan lampu sikit. Dia keluar merah. Hidup dah. Hidup dah. Atas tu tak on. Yang atas. Kan. Tu. Dah. Tak ketat lah tu. Hilang. Bismillah. Ekor. Ini jadi imam ni. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع صدورنا ونور قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما رب يسر ولا تعسر ربنا تمم لنا بالخير اللهم آتنا نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia rezeki yang melimpah ruah dalam kehidupan kita. Juga diiringi dalam kehidupan kita rezeki tersebut dengan iman dan Islam, menjadikan segala rezeki yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan dalam kehidupan kita tadi ada manfaatnya, dan juga kita ada kesedaran untuk memanfaatkan rezeki-rezeki tadi ke jalan Allah Subhanahu wa taala agar ia menjadi jambatan di hari akhirat nanti. Juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dilenturkan hati kita untuk kita ni sama-sama menghadirkan diri kita ke dalam majlis ilmu di waktu yang penuh barakah ini. Ini jadi macam ceramah Ustaz Abdul Somad bergemur. Tak boleh je. Bergemur sangat. Punya ekor tu kena keluar. Dia bergaul macam Imam Mekah. Bergenau. Oh ni. Bismillah. Bismillah. Pasal dia cakap dengan dia sendiri, patut balik. Baik. Jadi demikian kita bersyukur pada Allah bila mana dilenturkan hati kita untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu yang tidak lain tidak bukan tujuan kita berada dalam majlis ilmu ini adalah untuk sentiasa memperjuangkan kehidupan kita, mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, satu-satunya pertolongan yang diturunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya mukjizat yang boleh diwarisi, tidak seperti mukjizat-mukjizat yang lain. Mukjizat yang lain tak dapat diwarisi kepada umatnya,
Tapi mukjizat yang terbesar dan teragung ini mampu diwarisi kepada umat, iaitu Al-Quran. Jadi kita sama-sama memanfaatkan majlis ilmu ini, dan semoga usaha kita dalam menghadirkan diri kita ke dalam majlis ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran ini menjadi hujjah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala akan usaha kita di dunia. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala hanya menilai usaha terhadap diri kita dengan Al-Quran. Allah dia tak nilai hasil kita. Allah tak mau tengok pun hasil kita. Kita belajar mengaji, faham Quran, bukan untuk kita ni jadi qari, bukan untuk kita ni jadi ustaz dan ustazah dan sebagainya. Tapi kita ni perjuangkan hubungan kita dengan Al-Quran kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak nilai hasil kita. Sejauh mana usaha kita di dunia dahulu, kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran dari sudut bacaan kita, kefahaman dan juga pengamalan kita. Sebab itulah selagi mana nafas kita masih ada, selagi mana kita bernyawa, selagi itulah kita sentiasa berjuang memahamkan diri kita, memperbaiki bacaan kita dan beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan usaha kita ini untuk sentiasa istiqamah di atas landasan yang disediakan, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi kembali kepada kita adab hamalatul Quran. Kat mana dah? Abu Sa'id Al-Khudri. Yang tulas Tulas kan. Abdullah apa yang ni nak mula lah Abu Sa'id. Abu Sa'id ni nak hari ni je lah. Hari ni lah. Oh. Sampai Abdullah bin Mas'ud. Baik. Jadi hari ini kita masuk pada muka surat 4 ni. Itu masih dalam tajuk kelebihan berdamping dengan Al-Quran. Itu salah satunya adalah hadis riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, yang pula menyatakan hadis Nabi SAW bersabda. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ni maklum kita semua di antara periwayat hadis, dan juga salah satu kisah yang masyhur tentang diri dia adalah tentang kisah dia merawat satu ketua kampung. Satu orang ketua kampung yang dia disengat oleh kalajengking tu kan. Kisah masyhur. Dia salah seorang sahabat yang pertama yang menjadikan ayat Quran sebagai ruqyah. Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri pula menyatakan hadis Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Jadi bila disebut sebagai hadis ni daripada Nabi, Nabi pula kata Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Maksudnya hadis ni hadis qudsi. Dia bukan ayat Quran, dia firman daripada Allah, tapi makna dan lafaz daripada Nabi. Dia tak sama dengan Quran. Quran ni lafaz dan makna daripada Allah. Lafaz dan makna daripada Allah. Itu Quran. Tapi kalau hadis qudsi, makna daripada Allah, lafaz daripada Nabi. Maksudnya Allah firman pada Nabi, Nabi faham, dia guna bahasa dia sendiri. Nabi susun lenggok bahasa dia sendiri. Berbeza dengan Quran, lafaz dan makna daripada Allah. Susunan, pemilihan perkataan, semua daripada Allah, Quran. Tak ada satu pun keterlibatan Nabi SAW dalam susunan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Pemilihan perkataan, susunan juzuk, susunan surah, semua tak ada keterlibatan makhluk. Tu Quran. Tapi kalau hadis qudsi, dia makna daripada Allah. Nabi faham tu daripada Allah, tapi Nabi bagi tahu lafaz tu daripada lidah dia. Susunan perkataan tu daripada dia sendiri. Jadi sebab itulah dia jadi hadis ni Nabi SAW bersabda, Allah berfirman. Jadi bermaksud hadis ni adalah hadis qudsi. Tu beza dia. Sesiapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran dan mengingatiku dalam ujian yang aku berikan kepadanya. Jadi ini dua golongan yang Nabi sebut. Orang yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Jadi macam yang kita maklum, menyibukkan diri kepada Al-Quran ni ada tiga.
Sebab kadang-kadang bila menyebutkan diri dengan Al-Quran ni, dia duk faham kau baca saja. Jadi dia baca sepanjang masa, tak ada masalah, dapat juga pahala. Tapi kalau dia dimaksudkan dengan hadis ni menyebutkan dirinya dengan Al-Quran, maksudnya ada 3 keadaan. Yang pertama, baca Al-Quran. Yang kedua, dia faham Quran. Maksudnya dia menuntut ilmu untuk faham Al-Quran. Dia sentiasa bertafakur, bermuhasabah diri dengan ayat-ayat Al-Quran. Di samping dia duduk belajar, dia pergi majlis ilmu. Di samping dia belajar dengan guru dia tentang tafsir, tadabbur Al-Quran dan sebagainya, dia juga banyak bermuhasabah diri dengan ayat-ayat yang dia belajar. Betul, kalau kita belajar tadabbur dan sebagainya, kita kena juga ambil masa dekat rumah kita ni, masa untuk kita muhasabah diri tak apa yang kita belajar. Jangan peram dalam buku nota. Kerana dia dah buat nota, bagus ya, peram dalam buku. Tu yang minggu depan tanya, duk kalut selok tu. Dia perang tu. Okey, jadi di samping kita ni buat nota dan sebagainya, ambil satu masa untuk kita muhasabah diri kita dengan apa yang kita pelajari. Bukan sekat Al-Quran sebenarnya, apa yang kita belajar macam tu juga. Lagi kita pergi masjid belajar tafsir ke, fiqh, sirah. Kita dah buat nota apa semua, balik rumah dia kena revision balik, kena ulang kaji balik, tengok balik apa yang kita belajar. Okey. Jadi tapi bila nak sebutkan menyebutkan diri dengan Al-Quran, yang pertama tadi tu ialah baca. Banyak baca Al-Quran. Nabi SAW, baginda ni banyak baca Quran ni dekat mana? Dalam solat. Nabi diperbanyakkan baca Al-Qurannya, kebanyakannya bila dalam solat dia. Terutamanya solat-solat sunat dia. Terutamanya bila solat sunat. Begitulah apa yang ditiru oleh sebahagian daripada para sahabat. Contoh Aisyah dan sebagainya. Betul, Aisyah bila dia solat, dia pegang suhuf. Sebab sunnahnya Nabi SAW, dia banyak baca Quran dia bila dalam solat. Jadi sebaiknya kita pun macam tu lah tiru. Boleh juga baca saja-saja, boleh, tak ada masalah. Dapat juga pahala sunnah dan juga pahala fadilat baca Quran. Tapi kalau nak lagi kena dengan sunnah Nabi, dia banyak baca dalam solat. Tu Nabi sampai 1 rakaat 5 juzuk. Kita 1 rakaat 5 baris pun dah letih. Tarawih tu kerak 4. Satu muka tu kerak 4. Kerak 3 pun dah komplain dah. Ustaz bagi pendek lagi. Pendek lagi. Padahal ada satu muka dah kerak 3 lah. Minta pula kerak 4. Tinggallah adalah satu rakaat tu adalah dalam 3 baris. Kalau dah kerak 4 kan? Tapi Nabi 1 rakaat 5 juzuk. Dahsyat. Maksudnya dia banyakkan baca Quran dia di dalam solat dia. Kalau kita nak tiru tu, bolehlah kita buat cara Aisyah. Itu dia buka Quran. Boleh tak nak buka handset? Boleh, tapi tutup, buat flight mode. Sebab takut lagi masuk WhatsApp. Dia kutung siapa tak banyak lagi. Dah kacau lah. Dia kutung tak banyak lagi. Dia masuk WhatsApp lepas tu kacau lah fikiran kita kan. Tutup lah dia punya internet ke apa kan, flight mode. Kalau kita nak buka daripada handset. Ataupun nak buka Quran depan kita pun boleh. Quran kecil pun boleh. Tak ada masalah. Maksudnya nak sibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Salah satunya boleh buat dalam solat kita. Kerana sebagai ulama kata, dia kata dalam solat ni tempat paling afdal lama adalah berdiri. Nabi dia suka berdiri lama. Tempat paling dekat dengan Tuhan sujud. Tapi tempat yang Nabi paling suka berlama-lamaan adalah berdiri. Berdiri lama. Lepas tu Nabi sampai bengkak kaki berdiri. Dia bengkak kaki, dia tak jadi kalau kita sujud, duduk antara dua sujud, dia jadi bila berdiri lama. Kan? Sebab dia duduk dalam keadaan yang statik tu terlalu lama. Jadi disebabkan itu kaki dia boleh jadi bengkak. Jadi demikian. Yang pertama menyebutkan diri kita dengan membaca Al-Quran. Yang kedua faham. Jadi perbanyakkanlah kita kata bahagian-bahagian pembelajaran kita dengan Al-Quran. Belajar tajwid satu hal, belajar tahsin pula satu hal, taranum
Orang kata suara dia macam apa pun, belajar juga tadi tu. Masuk juga, belajar juga. Tafsir, belajar juga. Tafsir pula ada banyak. Ada ustaz ni belajar ajak tafsir Al-Munir, join juga. Ustaz ni ajak tafsir Jalalain, pergi belajar juga. Ustaz ni ajak tafsir Ibnu Katsir, pergi juga. Kan? Perbanyakkan pembelajaran kita. Yang ni pula ajar tadabbur, pergi juga. Yang ni ajar harfiah, satu persatu, tak perkata tu kan. I'rab pula Al-Quran, pemilihan perkataan dan sebagainya, belajar harfiah Quran. Pi juga, faham tak faham, pi juga. Sebab Nabi kata apa? Siapa yang sibukkan diri dengan Al-Quran. Nabi tak kata siapa yang alim Quran, siapa yang tanya saja pasal Quran dia boleh jawab. Tak, siapa yang sibukkan diri dia dengan Quran. Dia pergi belajar, tak faham, pi juga belajar harfiah tu lagilah. Ustaz pi pun pening. Kan? Kadang-kadang ustaz pi pun belajar harfiah dia pun pening. Pi juga kita kata. Pening tak pening, pergi juga. Macam-macam tafsir duduk ada dekat luar sana. Ada yang ringan, ada yang berat bila belajar. Pergi juga, faham tak faham, tak kat tepi. Yang penting Nabi kata, sibukkan diri dengan Al-Quran. Sama yang kita bagi contoh, mengaji sampai 10 tahun. Tak boleh-boleh duduk salah sebab tu juga. Tempat yang sama, salah yang sama. 10 tahun. Tak berubah. Kalau patah balik juzuk 30 tu, kau tu juga salah. Sama juga. Dah, pergi juga, tak kisah dia. Sebab Nabi tak kata siapa yang baca sedap, siapa yang jadi alim, siapa yang tak, siapa yang sibukkan dirinya dengan Al-Quran. Tu yang kita kata usaha tu. Kalau Allah menilai kepada usaha kita ni, kan Allah nak tengok hasil, pakai amal lah masuk neraka. Kerana hasil yang terbaik yang jadi Nabi lah. Itulah kemuncak hamba Allah. Siapa yang jadi Nabi sajalah yang masuk syurga. Kan? Kalau Allah nak tengok hasil lah, Nabi je lah yang masuk syurga. 10 orang nama sahabat ni yang boleh masuk syurga tu je lah yang masuk syurga. Kalau Allah nak tengok hasil, tapi Allah nak tengok usaha kita. Maksudnya apa? Nabi, para sahabat, 10 orang yang telah dijamin syurga ni semua, maksudnya apa? Bukan Allah pilih saja-saja. Memang usaha dia tu lagi hebat daripada sekalian umat. Usaha mereka ni terhadap Quran, usaha mereka terhadap wahyu Allah ni lagi hebat. Kalau kita rasa kita hebat dah, kita ni pagi mengaji tadarus, sehari tengah hari duha pula, sehari ada tahsin pula, sehari masuk petang, sehari ada tadabbur pula, contoh malam sehari belajar tafsir Quran pula. Kalau kita rasa kita hebat dah usaha kita tu, Nabi dan para sahabat lagi dahsyat usaha dia. Kalau tak, kenapa Allah pilih nama-nama ni jaminan syurga? Kerana Allah menilai pada usaha mereka, bukan hasil mereka. Oh, sebab hang Nabi yang masuk syurga, bukan. Oh, hang sahabat Nabi masuk syurga, bukan. Kalau kerana atas dasar oh, hang sahabat Nabi masuk syurga, sekali dengan Abdullah bin Ubay lah masuk syurga, kalau macam tu. Abdullah bin Ubay ni pun berpura-pura baik juga depan Nabi. Nabi solat, dia duduk belakang Nabi. Kalau nak kira asalkan baik dengan Nabi boleh masuk syurga, tak. Nama-nama ni diangkat sebagai 10 nama yang dijamin syurga ni kerana usaha mereka, usaha dakwah, usaha Quran mereka, usaha ikut sunnah dalam hidup mereka. Itu sebablah Allah pilih. Bukan saja-saja sebab mereka ni baik dengan Nabi. Kalau saja pilih baik dengan Nabi, lagi eloklah Allah ambil ahlul bait keseluruhannya. Abu Talib masuk syurga, semua masuk syurga, ahli keluarga Nabi masuk syurga. Bukan. Allah pilih usaha siapa yang paling keras dalam hidup dia, dalam dia terhadap Al-Quran, terhadap sunnah Nabi dan juga terhadap dakwah. Sebetulnya hadis ni sebut dekat sini menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Jadi dekat sini nak Allah nak fokuskan kepada usaha mereka terhadap Al-Quran. Jadi tak jadi, faham tak faham, sakit tak sakit, dia pergi juga. Hujan ribut pun pergi juga. Kan? Tak kisah dia. Jadi itulah mereka ni, golongan pertama. Yang kedua, dan mengingatiku dalam ujian yang aku berikan kepadanya. Jadilah ujian macam mana pun, dia sentiasa ingat kepada Allah. Jadi ujian yang berat dalam hidup kita ni bukan sebesar mana penderitaan kita. Ujian dalam hidup ni bukan sebesar mana penderitaan yang kita terima. Tapi ujian yang berat ni adalah lagi susah nak ingat Allah,
lagi berat ujian tu sebenarnya. Sebab tu Nabi bila malaikat nak offer dia kata, wahai Rasulullah, boleh tak kami nak jadikan Uhud ni mah bagi kau? Nabi tolak. Nabi tak mau ujian tu. Sebab ujian ni lagi susah nak ingat Allah. Itulah petanda ujian tu berat. Tapi kalau kita kena satu ujian, terus ingat Allah. Ujian terus ingat lah. Sebab ujian ni, pucuk pangkal dia, hakikat dia untuk kita kembali pada Allah. Tapi kalau Allah bagi satu ujian dekat kita, kita susah nak kembali pada Allah. Itulah ujian yang berat. Bukan sebesar mana penderitaan yang kita terima, tapi sepantas mana kita mengingati Allah. Lagi lambat kita ingat Allah, maksudnya lagi keras ujian tu. Ujian tu lah ujian yang keras. Tapi kalau kita diuji dengan sesuatu, kita tak teringat benda lain, kita tak fikir pun emosi perasaan kita, kita ingat Allah terus. Itulah ujian yang ringan. Itulah ujian yang mudah. Kita kehilangan, kita tak ingat orang lain, kita ingat Allah. Sebenarnya ujian tu ujian yang ringan. Itu berat ataupun ringan sesuatu ujian bukan sebesar mana penderitaan yang kita terima, tapi sepantas mana kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tu jangan kita ingat orang yang diuji dengan kesenangan tu kita kata mudahnya hidup dia, Tuhan uji hak senang-senang je. Siapa kata? Sebenarnya ujian kesenangan ni lah yang buat kita susah nak bergantung dengan Tuhan. Susah nak ingat pada Tuhan. Sebab kita ada harta yang boleh bantu kita. Banding kalau kita susah, kita tak banyak harta, kita tak ada tempat bergantung melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sepatutnya kalau kita faham hakikat ni, kita bersyukur, alhamdulillah Allah uji dengan aku dengan benda ni supaya aku ni cepat pantas ingat Allah. Allah bagi aku ni ujian yang ringan. Berbanding dengan dia, kadang-kadang Allah bagi ujian yang berat. Sebab apa? Dengan kesenangan, dengan kemewahan dia susah nak kembali pada Allah. Kalau dia kembali pada Allah pun kadang-kadang dia tak mampu untuk merintih, merayu, menangis macam mana kita menangis di dalam sujud. Dia tak sama. Sebab tu Nabi tak mau ujian kesenangan. Takut-takut tangisan tu hilang dalam sujud dia. Sebab tu kalau kita tengok waktu kita gembira, malam hari mudah kita nak menangis depan Tuhan. Susah. Teranglah macam mana orang mata tak keluar dari mata. Tengah gembira, tiba-tiba nak menangis depan Tuhan. Mudah ke? Tak mudah. Tapi kalau kita tengah susah, angkat takbir tu berjurai dah yang mata. Angkat takbir dah berjurai dah yang mata. Kan? Itulah nikmatnya ujian dalam kesusahan tu. Sebab tu Nabi dia tak mau kehilangan benda tu. Dia tak mau hilang tangisan dalam solat tu. Biarlah aku uji dengan kesusahan, yang penting aku tetap menangisi dalam sujud aku. Tetap merayu, merintih di hadapan Tuhan aku. Jadi itulah hakikat yang sepatutnya kita faham. Mindset ni kita kena letak. Besar, berat ataupun ringan sesuatu ujian bukan sebesar mana penderitaan yang kita terima, tapi sepantas mana kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala saat kita diuji. Maka dua golongan ni Allah kata apa? Aku akan memberikan kepadanya sebaik-baik apa yang dipohon oleh pemohon-pemohon doa. Kelebihan kata-kata Allah di atas kata-kata yang lain adalah ibarat kelebihan Allah atas ciptaannya. Ini kelebihan yang dua golongan ni dapat. Siapa yang sibukkan diri dengan Quran, dan siapa yang sentiasa ingat Allah dalam setiap ujian yang Tuhan bagi kepada dia, maka Allah akan bagi kepada dia sebaik-baik daripada apa yang dipohon oleh pemohon doa. Maksudnya apa? Contoh yang pertama ni, dia ni sibuk dengan Quran. Tak ada nak berdoa, nak apa, tak ada. Tak sempat pun. Yang pertama para ulama kata, golongan ni Allah sendiri akan cukupkan keperluan dia. Tanpa dia minta pada Allah, Allah akan selesai, Allah akan bereskan masalah-masalah yang dia hadapi. Segala kekurangan dalam kehidupan dia Allah akan lengkapkan. Segala kekurangan di hari akhirat dia Allah akan sempurnakan, tanpa dia memohon pada Allah pun. Dia tak minta pada Allah, Allah dah tahu apa yang terbaik untuk dia, dan Allah akan bagi benda tu. Begitulah mereka yang sentiasa mengingati Allah dalam setiap apa yang diberikan kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia berdoa pun Allah akan bagi lagi baik daripada apa yang dia minta. Allah akan bagi benda yang dia tak terfikir pun untuk minta. Ini dua golongan ni. Kalau dua golongan ni, mereka yang sibukkan diri dengan Quran, dengan orang yang sentiasa ingat Allah dalam setiap ujian Tuhan bagi,
kalau dia berdoa pun Allah akan bagi lagi baik daripada apa yang dia doakan. Lagi hebat daripada apa yang dia doakan. Allah akan bagi lebih daripada apa yang dia minta. Itulah kelebihan bagi mereka yang menyebutkan diri dengan Al-Quran dan juga yang sibuk mengingati Allah dalam setiap ujian yang diberikan kepadanya. Jadi demikianlah kalau kita lihat, bukan semata doa mereka ni makbul, bahkan doa mereka ni Allah akan bagi lagi baik. Allah akan lengkapkan segala keperluan dalam kehidupan dia, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan sempurnakan nikmat dia di hari akhirat nanti. Itu janji Allah kepada dua golongan ini. Sebetulnya disebut pada akhir hadis ni, kelebihan kata-kata Allah atas kata-kata yang lain ibarat kelebihan Allah atas ciptaannya. Maksudnya dekat sini kata-kata Allah adalah Al-Quran. Kelebihan Al-Quran dan juga perintah-perintah Allah ke atas kata-kata yang lain melebihi ibarat kelebihan Allah atas ciptaannya. Jadi apapun dalam kehidupan kita ni, ambillah segala perkataan, nasihat dan juga peringatan daripada Al-Quran. Kerana itu adalah lebih ibarat kelebihan Allah atas ciptaannya. Maksudnya kita tak boleh lebihkan perkataan lain, peringatan lain melebihi daripada peringatan daripada Al-Quran, melebihi daripada perintah di dalam Al-Quran, melebihi daripada nasihat-nasihat di dalam Al-Quran. Dan dilarang sama sekali untuk kita lebihkan. Kerana kalau kita lebihkan benda lain selain daripada Al-Quran, bermaksud kita lebihkan benda lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'iyadzubillah. Jadi semoga dengan itu kita harap kita mendapat pengajaran daripada hadis tadi dan diberikan kekuatan untuk beramal dengannya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kembali pada bacaan. Baru nak baca. Berapa nak habis?